Berdasarkan maklumat risikan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bersama Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah melancarkan 3 siri serbuan dan berjaya menangkap 4 lelaki tempatan dan 1 perempuan tempatan berusia antara 23 dan 55 tahun sekitar Melaka Tengah. Jumlah keseluruhan dadah yang dirampas adalah seperti berikut. Cecair disyaki MDMA anggaran berat 284.96 kg. Serbuk disyaki MDMA anggaran berat 306.6 kg. Pil ekstasi anggaran berat 0.17 kg. Pil RMN 5 anggaran berat 1.88 kg dan ketamine anggaran berat 1.01 kg. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 86.78 juta ringgit. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah yang disewa sebagai makmal haram, memproses dadah dan juga dijadikan stor menyimpan bekalan dadah sebelum diedarkan untuk pasaran tempatan. Dan sindiket ni aktif di Melaka sejak 6 bulan yang lepas dan target mereka adalah menjual di pusat-pusat hiburan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di mana serbuan ini bermula daripada serbuan pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman yang mendapat maklumat calling center. Tapi apabila serbuan dibuat, sebenarnya tempat tu bukan calling center tetapi adalah tempat stor penyimpanan dadah.